Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi ni nampak hari nak hujan. So ni saya berada di Kampung Kuala 3. Kampung Kuala 3, kalau datang arah pada sana lah. Sebelah ni adalah padang, di belakang ni adalah Dewan Orang Ramai Kampung Kuala 3. Kalau jalan ni hujung sana, Sekolah Kebangsaan Kuala 3, sekolah wife saya dulu. Ni kampung wife saya lah. Yang saya nak promote, wah kuat bau durian. Saya nak promote lah homestay ni. Homestay ni kecil ya, 2 bilik, RM100. RM100 Homestay Kuala 3. Tak tahulah harga akan datang, tapi setakat hari ni harga dia satu malam 100 saja. Dia kecil. Dia kecil tapi kalau keluarga 10 orang pun muat. Hari ni misi kita adalah untuk cari durian. Ini bilik 1, ini bilik 2. Sini bilik air dengan toilet. So kita rehat dulu. Dan kereta tu banyak durian, penuh durian. Tapi durian tak berapa cantik . Itu je. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bye-bye.